Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran kami. Selamat datang dan terima kasih kerana meluangkan masa punya kupasan buku. Yang kali ini saya bawa buku tulisan saya sendiri terbitan tahun 2025 tahun lepas, iaitu berkaitan dengan metodologi pengajaran latihan kemahiran Tibet, teori amalan dan keberkesanan. Buku ini saya tulis mengambil masa dalam masa 2 tahun, dan saya menggunakan peluang ini untuk berkongsi sebanyak ilmu dan juga kemahiran yang saya ada kepada anda semua. Buku ini mengandungi 409 halaman. Buku yang mempunyai 7 chapter, 7 bab, yang terdiri daripada bab pertama adalah pengenalan kepada latihan kemahiran Cakra Tibet. Bab kedua berkaitan dengan teori, prinsip, pembelajaran dalam latihan kemahiran Tibet. Bab ketiga, metodologi dan teknik pengajaran latihan kemahiran Tibet. Bab keempat, pembangunan bahan sumber dan kurikulum latihan kemahiran Tibet. Bab kelima, pengurusan latihan kemahiran dan penyampaian pengajaran Tibet. Bab keenam, penilaian, pemantauan dan juga keberkesanan latihan kemahiran Tibet. Dan akhir sekali, bab ketujuh, keberkesanan pentaksiran kelestarian latihan kemahiran Tibet. Buku ini sesuai untuk para pengajar latihan kemahiran ataupun latihan kemahiran Tibet di Malaysia, dan julung kalinya buku latihan pengajar yang berbahasa Malaysia. Baik, saya akan berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan bab 1, pengenalan kepada latihan kemahiran sektor Tibet, yang mengandungi 5 topik semuanya. Topik-topik tersebut adalah seperti berikut. Topik pertama adalah pengenalan kemahiran teknik pengajaran dalam latihan. Topik kedua adalah definisi pembelajaran dalam pendidikan dan latihan. Topik ketiga, domain pembelajaran. Topik keempat adalah gaya pembelajaran, iaitu visual, auditory dan juga kinestetik. Manakala yang terakhir sekali pada bab 1, topik gaya pembelajaran menggunakan Hanyu dan Mumford. Untuk hari ini saya akan menyerahkan mengupas sedikit sebanyak berkaitan topik pengenalan kemahiran teknik pengajaran dalam latihan, yang terdiri daripada sub-topik berkaitan dengan kemahiran dalam latihan, pengajaran dan pembelajaran PNP, latihan kemahiran, latihan dan teknik pengajaran, pendekatan kaedah, pendekatan didaktif, pendekatan induktif, pembelajaran kendiri, ujian diagnostik, dan juga terakhir sekali subtopiknya adalah kaedah pengajaran. Untuk topik yang pertama ini, ia berkisar kepada teorikal dalam bidang latihan kemahiran, pengajaran latihan kemahiran lah. Teoretikal ni merujuk kepada asas buku saya, iaitu teori amalan dan keberkesanan. So saya akan jelaskan sedikit sebanyak berkaitan dengan teoretikal. Kalau dalam kemahiran ni, sebenarnya kita tahu bahawa untuk makluman semua, tafsiran dalam kemahiran ni saya memetik daripada International Labour Organization, iaitu kebolehan seseorang melakukan tugasan ataupun duti ataupun kerja mengikut satu spesifikasi yang telah ditetapkan. Buku mengikut tahap dan keahlian dalam menyelesaikan aktiviti tersebut. So, memandangkan kepada definisi inilah, maka kita tahu bahawa latihan kemahiran ini menentukan bahawa sesuatu kerja yang berkebolehan, individu yang berkebolehan untuk melakukan sesuatu yang telah ditetapkan spesifik, ataupun standard, ataupun keperluan kerja yang perlu diselesaikan. Selepas kita melakukan satu perkara berulang-ulang, repeat, so maka kecekapan tu boleh dikesan menerusi satu aktiviti, iaitu melalui kepatasan, ketepatan masa, ketepatan kerja yang telah dilakukan, terutamanya apabila disertai dengan peningkatan pengetahuan.
So dalam aspek ni, walaupun latihan kemahiran ini kita sediakan, kita buat, tetapi ilmu pengetahuan juga itu aspek kognitif, bukan saja tertakluk kepada psikomotor, tetapi kognitif juga perlu diasah untuk meningkatkan lagi kemahiran yang kita ada lah, dan menghasilkan pekerja yang berpengetahuan lah. Dalam aspek yang lain pula, saya juga menyentuh dalam buku ini dari aspek Islami. Saya memetik daripada Profesor Hassan Lunggulung, seorang sarjanawan Nusantara, mengatakan bahawa pengajaran pembelajaran ini adalah satu proses pengajar ataupun guru ataupun trainer dan bersama dengan pelajar untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi, itu daripada penyedia, pemberi, transmit, dan juga mesti ada receiver. Receiver itu adalah pelajar-pelajar kita ataupun pelatih-pelatih yang berkaitan lah, berinteraksi dengan menggunakan satu subjek pelajaran bertujuan mengadakan perubahan, change of behavior terhadap seorang pelajar ataupun disiplin-disiplin individu yang dipelajarinya, untuk mengubah sesuatu yang baru lah. Itu berkaitan dengan pengajaran. Ini lebih tepat lagi kalau saya baca dalam buku saya ni, satu proses pengajar ataupun guru dan pelajar berinteraksi dengan subjek pelajaran bertujuan mengadakan perubahan kepada disiplin ataupun perangai ataupun behavior pelajar ataupun pelatih tersebut lah. So saya juga menyediakan dalam topik pertama ni, iaitu konsep berguru. Maksudnya perlu ada guru dalam latihan kemahiran. Guru tetap ada, sama ada secara fizikal ataupun secara online ataupun secara hybrid sekarang ni. So berguru dengan bermaktamak membentuk adab, akhlak dan juga penghayatan nilai-nilai mulia yang perlu ada. Kalau kita tengok kat sini, adab, akhlak, penghayatan nilai mulia ni sebenarnya kalau kita kupas lagi secara mendalam, dia berkaitan dengan domain pembelajaran juga, iaitu kognitif, psikomotor dan juga praktik. So sebenarnya telah ada sejak dulu lagi. Itu berkaitan dengan contohnya pelajaran ilmu. Dalam buku ni, berguru itu syarat ilmu berkat. Ilmu dicari bukan hanya untuk tahu, tapi untuk faham, untuk amalkan dan juga sampaikan dengan tekun. Kalau berkaitan dengan adab dan akhlak, bermatlamatkan kepada bimbingan adab, akhlak dan penghayatan nilai-nilai mulia dan diserapi dengan kemahiran. Fokus pentingnya bimbingan guru dalam latihan kemahiran agar pelajar tidak tersasar dan menguasai kemahiran dengan betul. Dan seterusnya berkaitan dengan latihan, kalau kita lihat dari segi di Malaysia, latihan kemahiran ni kawaselia oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Akta 652, Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006. Dan seterusnya latihan teknik mengajar. Mengajar ni sebenarnya mempunyai struktur-struktur yang perlu kita lengkap. Harapkan supaya teknik mengajar ini membantu deliver ataupun penyampaian tu, apa yang kita sampai tu diterima 100% oleh pelajar ataupun pelatih kita lah. Pendekatan dekat sini dan juga kaedah pun berbeza. Pendekatan berbeza, pendekatan ataupun approach, kaedah ataupun metodologi, definasinya berbeza antara satu sama lain. Jangan kita gunakan kaedah-kaedah ataupun pendekatan dengan salah terminologi lah. Di sini juga ada, contohnya kalau saya gunakan pendekatan didaktif, bukan metodologi didaktif, pendekatan didaktif, pendekatan didaktif. Ataupun kalau kita lihat kat sini pula, kita ada kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran, metodologi pengajaran. Kalau kita lihat kat sini, beberapa definisi kaedah pengajaran. Dari saya berikan dalam bentuk dalam dua perspektif, satu sarjana Islam, satu sarjana Barat lah. Kalau kita lihat kat sini, kalau dari segi saya gunakan ayat-ayat ni, contohnya jalan yang diikuti bagi memudahkan kefahaman kepada pelajar atau pelatih dalam proses pengajaran dan pengajaran. Rancangan yang tersusun sebelum penyampaian di dalam kelas ataupun meeting.
sebagai cara yang praktis bagi menjelaskan tujuan-tujuan dan maksud pengajaran. Dan seterusnya lain lagi kalau saya tengok dari segi perspektif barat pula, satu kerangka bagi pengajar menjadi fasilitator yang membimbing pelajar atau pelatih melalui kaedah demonstrasi, latihan sendiri, penilaian berterusan dan pembelajaran aktif berasaskan kerja sebenar. Sekali saya nyatakan ilmu tumbuh dalam jiwa yang bersedia, tetapi hanya berakar dalam hati yang dibimbing guru dengan tekun, sabar dan berhikmat. So jumpa lagi nanti pada topik yang kedua pula, itu berkaitan dengan definisi pembelajaran dalam pendidikan dan juga latihan.